Sektor swasta disaran untuk menghulurkan bantuan kewangan kepada sekolah yang memerlukan, terutamanya sekolah yang mempunyai fasiliti daif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sektor swasta, terutamanya syarikat gergasi, boleh menyahut cadangan untuk menyertai program sekolah angkat, sekaligus membantu kerajaan yang sudah membelanjakan berbilion ringgit bagi menaik taraf fasiliti sekolah-sekolah kerajaan. Dengan bantuan itu, kata Perdana Menteri, ia boleh membantu kerajaan mengalihkan fokus kepada keutamaan lain seperti pembinaan sekolah baru, hospital serta mitigasi banjir. Sekolah tahun 2023 ada 8,600 tandas dan teluk di sekolah-sekolah Malaysia. Bayangkan, our children, our schools dengan such facilities. I mean, it's totally unacceptable as far as I'm concerned. So the least we can do is to strike and resolve one spot. The government has undertaken these measures. It costs over $1 billion. There's talking about 11 is $1 billion ringgit because jadi soal sekolah angkat kalau saya cadangkan tahun ini kita pilih sekolah-sekolah dan start semestinya sekolah sudah baik. Tapi sekolah-sekolah yang lebih di pinggir kota, desa, pedalaman Sabah Sarawak. Anwar berkata Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud American dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri akan menyelaras inisiatif tersebut bersama-sama Kementerian Pendidikan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan tazkirah ringkas di Majlis Berbuka Puasa Perdana Menteri bersama syarikat korporat dan syarikat berkaitan kerajaan di Multimedia University di Sepang pada Rabu.